Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Umairah binti Syaris Izzi Shinim. Saya berumur 15 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Perak di Padang Rengas. Kod sekolah saya adalah AEE 4081. Hari ini, saya ingin berkongsi tentang satu novel yang saya telah baca yang bertajuk Mahadewi Legenda Ratu, karya Al-Razaf. Al-Razaf merupakan seorang penulis, seorang pengkarya yang menulis karya-karya yang berkaitan dengan fantasi, fiksyen dan karya-karyanya mampu menarik perhatian semua peringkat umur. Buku ini mempunyai 481 halaman. Ia berharga RM43 di Semenanjung Malaysia dan RM46 di Sabah dan Sarawak. Di bahagian tepi buku ini terdapat sedikit seni yang mampu menarik perhatian para pembeli, para pembaca untuk membaca buku ini. Di dalam buku ini terdapat kisah tentang seorang putera raja yang menyamar menjadi seorang rakyat biasa. Beliau ingin mencari seorang isteri yang benar-benar layak untuk menjadi permaisuri hatinya. Namun, terdapat satu dendam yang disimpan olehnya kepada seorang ratu, iaitu Ratu Sankala. Padanya, Ratu Sankala adalah punca dan penyebab mengapa ayahandanya menjadi tidak waras. Buku ini mempunyai dua jenis masa, iaitu masa kini dan masa lalu. Pada masa kini, di sini kita dapat lihat sedikit plot twist, iaitu pada masa kini, Ratu Sankala dan putera raja tersebut dipertemukan dan mereka berkahwin. Di buku ini kita dapat lihat karakter yang paling ditonjolkan, yang paling utama adalah karakter Ratu Sankala sendiri. Ratu Sankala dianggap sebagai penjaga gunung yang cantik, anggun. Tapi bukan itu sahaja. Ratu Sankala mempunyai aura dan kuasa yang luar biasa. Ramai bangsawan dan raja-raja ingin meminang Ratu Sankala untuk dijadikan isteri mereka. Tetapi Ratu Sankala meletakkan syarat yang sangat sukar untuk mereka penuhi. Syarat-syarat ini bukan sekadar saja-saja diletakkan oleh Ratu Sankala, tetapi ia mempunyai sebab yang tertentu dan maksud yang mendalam mengapa ia diletakkan sebegitu. Di bahagian prolog bahagian 1 membuatkan saya rasa tertarik untuk membaca buku ini kerana gaya penulis memperkenalkan buku ini dengan cara menggunakan ayat puitis dan visual yang membuatkan para pembaca ingin mengetahui kesinambungan buku ini. Di bahagian prolog bahagian 1, kita dapat lihat watak Hang Ampah yang muncul, di mana beliau bertemu dengan seorang wanita yang berpakaian serba putih. Tidak lain tidak bukan, wanita itu adalah Ratu Sankala sendiri. Walaupun di bahagian tersebut tiada sebarang dialog antara Ratu Sankala dan Hang Ampah, tetapi pembaca dapat merasakan kekuatan dan aura ratu tersebut dari renungan mata yang diceritakan oleh penulis sendiri. Terdapat perkara yang menarik di dalam buku ini yang mampu menarik perhatian saya sendiri sebagai pembaca, dan mungkin pembaca-pembaca lain juga turut tertarik kerana antara gabungan unsur-unsur klasik dan moden yang ada dalam karya ini. Cara gabungan yang dilakukan oleh penulis sangat-sangat mengembirakan kami para pembaca. Watak-watak misteri yang ada dalam buku ini juga amat-amat memberikan perhatian kepada para pembaca, iaitu watak-wataknya bukanlah sekadar baik atau jahat, tetapi watak-wataknya mempunyai latar belakang yang membuatkan mereka menjadi sebegitu rupa. Terdapat juga cerita-cerita rakyat seperti bawang merah bawang putih, si Tanggang, dan yang paling kita dapat lihat adalah kisah Puteri Gunung Ledang yang ditunjukkan dalam karakter Ratu Sankala, di mana Ratu Sankala dianggap sebagai penjaga ratu, memberi syarat-syarat tertentu yang sama seperti kisah Puteri Gunung Ledang sendiri. Dan juga sebagai remaja-remaja seperti saya tertarik kerana bahasa-bahasa puitis yang dilakukan oleh penulis. Jadi saya ingin mengajak remaja-remaja untuk membaca buku ini kerana buku ini bukan sahaja buku biasa, tapi ia mempunyai nilai pengajaran yang mampu memberi pengajaran kepada kita. Antaranya adalah jangan berfikir dari pelbagai sudut sebelum buat keputusan. Jangan hanya melihat daripada satu sudut lalu membuat keputusan, tetapi lihatlah dari pelbagai sudut, tanyakan pendapat pada orang yang lebih tahu dan barulah lakukan keputusan. Selain itu, jagalah harta warisan yang telah diwarisi oleh orang-orang tua sebelum kita.
Saya harap buku-buku ini dapat memberi pengajaran kepada kita untuk menjaga harta warisan, menjaga akhlak, menjaga adab dan lain-lain. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.